Goblok ni, corok ni. Letak lah. Dia baru sampai tau. Dia baru buka. Dia baru sampai. Bagi orang dekat, bagi orang dulu, bagi orang pergi dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bulan Exhaust 19 bulan Exhaust 19 ni, pembelahan ni. 19 je, jangan buka ni. Jangan buka exhaust lah, jangan buka minyak. 19. Mata enjin. Tutup enjin. Enjin tu. Tutup enjin kalau boleh. Tutup enjin. Mati enjin. Okey. Start. Ya, dia tak minta apa, dia tunggu dulu. Yang ni kita banyak barang. Boleh? Ya. Ha? Ipoh. Perak. Ha, perak. Tak dengar. Apa tahu dia. Dan sihat, hati-hati jangan raya. Dia kata apa lagi? Jangan laju-laju. Jangan ada race. Tak, yang tu, yang pakai semata tu. Boh dia mata. Jangan tutup. Ikut lane tu. Dah pick up. Lane tu. Laju boleh tapi laju kan sempur lah, jangan laju penuh jalan ke kanan. Kalau sedikit okey je. Kalau cakap laju boleh tapi Terleh, laju boleh terleh. Apa race. Jangan takut lah. Cakap dia. Yang belakang tolong ke depan. Belakang laju sikit. Wih, panas je. Panas. Apa jalan atas panas tu? Ini kalau motor lalu atas ni habis lah melekat kat motor. Wih, licin siul. Ui. Terus kau takut. Ada kapal yang dari dalam ini. Licin lah. Ayam berapa lari? Betul. Lepas tak ada. Dia tak. Dia pakai lah. Motor komputer lah. Kata komputer. Wih, geli you tayar depan. Ada lah, lupa RM1 lagi. Ada lah. Woi.
Apa dah depan kering dah. Turun dah. Wan, jauh lagi Wan. 2 minit. Depan. Orang lagi ke depan. Lepaskan semua. Lepas. Macam nak mandi je kolam ni. Tak mau mandi cari, tak mau. Pakit. Tempat kapur. Cakap kata pakit. Kapur pakit. Bayus. Malang kau nak pinjam awak. Boleh. Pinjam. 1 jam 50. Ada extra benda boleh bincang. Nah, putar kat kanan tu. Tolong lambai. Awak tu bapak kau tu. Mana? Bye. Dia tengok dia. Sikit bakar. Weh, minyak dah. Lepas minyak dah. Dah. Minyak ni lepas. Lepas ni. Bye. Cantik anak. Bye. Minyak dah. Minyak berapa bar kau? Ha? Minyak berapa bar? Betul. Wah, ya. Aku tengok ni. Satu bar RM5. Bawa laju ke? Tak ikut pernah tadi. Bawa laju ke? Aku buat biasa je. Tak minta. Rem. Dia tengok rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena berwalinya akan selain sirup mustaqim terjadi banyak lagi. Maya waladah. In. Berapa?
Oh, pasok. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Depan-depan kita. Ini ada benar. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdosa kita. Yang itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka kemuliaan dan penghidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu kebahagiaannya yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Dah cakap. Minyak tadi minyak tengah tumpuk ni lepas hari. Lepas. Letak je. Tak jauh mana pun. Jalan. Okey, jom. Okey. Jangan putar. Tak ada gerak dah. Ni. Ikut kita ni, ikut kita personal depan ni. Dua jam kosong. Ke depan kan. Jangan putar. Memang ni, ambil sepupu dah tunggu. Mana? Jom. Jom. Hoi. Jom lah. Ambil tunggu dulu. Jaga sakit ni lah. Tengok kanan. Jangan tengok kanan. Sini betul. Tempat mencari jodoh. Wow. Naika ke? Kanan ada tak? Bagus. Sesuai buat video. Dia tak nak pandang pun. Bagus. Dia tak nak tengok yang macam ni you. Ada motor sebelah kiri, ada motor elektrik sebelah kiri. Nak main teh. Assalamualaikum. Dia duduk lampu macam tu nak minta you. Dia tak kau bila dia beli. Kanan Sini tak macam Thailand. Itu Kelantan. Guru. Kiri. Kanan. Jangan ada tarik. Mana ni nak putar minum? Apa dia? Lepas kanan kiri. Lalu sampai. Ada orang kat belakang, ada kereta, ada tulis Americano Beach. Hotel dah ni. Weh, awet tu papai. Papai lah, jadi kita makan katanya. Naik jabatan. Comel. Assalamualaikum. Abang duduk lagi. Aku balik ni buat siapa macam ni lah. Assalamualaikum. Salam. Comel. Oh, makcik pula makcik pula. Ada.
Tapi ni 40. Lagi balik kan? Kita pergi bilik dulu ke apa? Makan. Makan dulu. Ada piti deal. Oh, easy ada easy ya. Apa dia balik? Bukan tadi dia. Berhenti bang. Cikgu saya dah nak. Cikgu saya nak. Masuk ada minyak. Terukar lagi minyak. Ini sudah sendiri. Ya, jadi tangan kan. Boleh. Dah klik kau. Regroup. Ya. Dah klik ke? Belum. Aku lepas ni jangan kita pergi lepas tu apa? Kalau kita isi sekali je lah. Sekali je. Jangan lagi. Kita kena isi minyak dulu lah. Orang lain tu buat lah. Panas. Baik-baik je. Baik-baik. Selamat sini. Ini dia. Kata banan tu. Jangan laju lah. Dah. Mana ni? Makan dulu. Kena makan sebelum ini. Bila? Mana? Tu kena bawa dulu. Tu. Bawa iPhone. Jangan potong. Jangan terbang. Okay, potong. Kita lagi sebelum ini. Ini tuan era. Merah. Era pada ni. Ya. Era eksklusif pada ni kan. Baik, ni dia. Nampak di bandang kecil tu. Makanan kampung nama kedai dia. Mana? Ni. Mana? Belah kiri. Ni kedai ni. Kiri ya. Kita makan kiri. Atas. Yang kita atas. Pakai atas. Dah boleh dah. Pakai atas. Mari pergi ke atas. Dah boleh dah. Boleh naik. Atas tak boleh. Kali dekat situ. Jom kita. Kedai apa ni, Man? Sekarang kita ada kat kedai makan makanan kampung. Nama kedai? Nama kedai makanan kampung. Makanan kampung lah. Okey. Lepas tu apa yang keistimewaan di sini? Makanan kampung lah, gulai kuning, sayur kecah. Lagi? Apa lagi? Lepak sotong. Tadi dia kata apa? Seafood. Seafood gulai kuning tu lah. Gulai kuning seafood kuning tu. Gulai kuning tu. Lepas tu apa lagi? Lepak sotong. Lepas tu boloi. Banyak jugalah. Boleh lah. Boleh. Dia kat sini dia tak ada goreng-goreng dia cuma nasi putih dengan lauk lauk kampung. Lauk kampung dia tak ada pandangan. Makanan kampung. Makanan kampung. Kita pandang kita. Kedai ni tak buka hari ni. Abang Nan. Dia buka petang. Oh. Pagi tidur. Petang sampai malam
Malang tengok customer pukul 1 nak buat barang pun buat. Jadi masuk. So mereka kat dalam. Kat dalam tu semua aircon. Kita kipas je. Sebab kita bukan T20. Kita B20. 20 tapi kipas 34 ah. B20. Yang kat dalam tu semua T20. Kat dalam tu. Kalau yang ada aircon tu semua T20. Okay, nanti kita sambung makan. Lepas tu kita check in homestay. Adik makan manisan Makan apa? Cendol. Cendol dengan soya Soya. Soya tu? Ya, soya. Bukan susu Bukan. Cincau. Cincau dengan soya. Terang ni pula. Ini apa pula tu? Tupak sotong sini panggil. Tupak sotong Dia dalam sotong ni ada pulut. Oh, ada pulut Dia manis-manis. Oh. Tak. Favorite. Favorite Tu? Original ni, Original Original Patani lah. Okey, Cino. Yalah, original. Original. Ayah boleh makan ni, tak ada orang masih. Ini kalau bawa masakan ni kat Malaysia ni untung banyak ni. Sebab tak ada orang buat. Tapi lama-lama orang kopi juga. Dia susah nak kopi. Kita lain tak ada. Kenalah. Itu manisan apa? Panggil apa? Dia panggil Gualan. Holland. Gualan ya. Gualan dah. Alhamdulillah. Gualan ni kalau makna bahasa Melayu tu Pala licing. Pala bubu. Macam Abang Mat. Macam Abang Mat ni. Dia tak dengar. Manis dia bulat-bulat. Batman ada sang lah. Bulat-bulat. Ada sang lah. Di atas meja ni. Apa pula? Ya. Bagi rek. Dia bagi rek. Senang lah weh. Oh, Pak Lutong dah. Kita sang dah nampak kan? Siput sedut. Cuba gerak sikit. Itu apa? Pucuk Pucuk ubi panggil? Sini je. Kan? Pucuk udang kan? Masak dengan udang kan? Kari putih kan ni? Kari putih. Tahu lagi. Ni Gulai siput. Kau panggil apa tu? Siput. Pecah dah. Pecah lah. Kecah. Kita panggil siput. Dah settle lah. Dah settle semua dah settle. Kenapa? Duit tambung ke apa ke? Tak ada. Duit Afai? Tak apa. Tak payah kira. So kita doakan Afai lah murah rezeki. Mana dia dah belanja hari Jumaat ni. Moga Afai murah rezeki, sihat tubuh badan. Amin. Bisnes berjaya dunia akhirat. Amin. InsyaAllah akan datang makan siput. Amin. Lagi? Makin kaya dunia dan akhirat. Amin. Ubah persahabatan kita kekal sampai syurga Allah SWT. Amin. Oh, kurang 350 baru. Amin. Amin. Doakan Afai. Amin. Jom. Jom. Kan. Cakap nama apa? Kensum. Kensum tu ikan lah kan? Ikan yang Ikan apa? Ikan apa saya tak pasti. Ikan biasa, ikan siakap. Ya. Tapi dia punya kuah tu kuning-kuning lah kan? Kensum kan? Dia pedas-pedas lah? Pedas. Pedas sangat lah? Taklah pedas sangat boleh makan lah. Boleh makan. Beza dengan tempat kita. Beza Memang beza. Beza dengan kedai siam kat Malaysia. Beza. Tapi orang sama juga, orang siam juga. Tapi dia punya mungkin dia punya vibe dia. Vibe dia. Petani punya. Kena try datang petani. Kena try dekat kampung lah. BTT. Okay, bos. Thank you, bos. Takut. Okay, bang. Nanti malam jumpa.
40 minyak. Saya pun dah tadi orang full 49 baht. Ya. 490 baht tadi full saya. Penuh kan? Yes. Ayah kopi. Ya, kopi. Full penuh. 95 baht. Okey. 95. Okey, jadi. 95 penuh. Nanti balik lagi. Benar. Mari daripada Malaysia, Ipoh. Ini trottel bukan sembarang trottel, ni jumping punya kain. Ya, boleh. 95. Full. Penuh. Bagi Boleh stop laju penuh. Tempah. Alright. Tempah. Dulu. 330. Saya bayar guna kad ya. Boleh. Okey. Kira. Boleh?